Yes, I spend RM10,000 lebih untuk beli collection baju raya this year. Before korang panggil Abang Makno, sabar dulu. Ada sebab kenapa I spend lebih daripada RM10,000 untuk beli baju raya collection tahun ni. Sekarang dekat I dah ada 20 helai baju raya. Tapi lain-lain brand lah. Macam ada Nelofa, Zora, Designer. Also ada juga from Wanza and ada 13 helai collection from Kiza yang tak sampai lagi. Sebab dia pre-order, so korang stay tune, nanti I akan unboxing satu-satu. Tapi hari ni I excited nak unboxing collection from Zora Designer. This is my first time beli daripada this brand and I sebenarnya tak pernah lagi beli baju-baju yang mahal lebih daripada RM300. Yes, I tak pernah lagi beli. Yang I beli Maya Kurung, Eden Kurung and Serena Kurung. Actually, I dah lama nak beli this brand tapi I rasa macam 10 kali I fikir but this time beli je. Sebab I nak, I beli je. I sayang lah nak buka macam ni, boleh tak I ambil daripada tepi je. For this video, I just nak review je unboxing. Next time, I akan pakailah tunjuk dekat korang. The first one, colour baby blue sebab I jarang pakai colour-colour macam ni. I love how it look sebab dia ironless. I suka baju ironless. I malas nak iron baju ya. Kita review laju-laju boleh tak? Sebab I tak nak video ni panjang. This is the second one. Oh my god! I dah lama nak grab this baju sebab dah ramai influencer artis pakai baju ni. So this one sizing. Okay, I ambil sizing M sebab size S dah habis. Tapi sebab I nak sangat baju ni, I beli je size M. Sebab I nak. Oh my god. So cantik. Masya Allah. Tapi yang ni, ya Allah, cantiknya. Vibe baju ni dia all English style. Sebenarnya design ni dah lama. Dulu I pernah pakai baju-baju macam ni. Paris this baju. Okay. Actually I banyak lagi nak unboxing daripada Nelofa, Wanza and I ada beli baju from Aeon juga and from Muaz. Baju Muaz cantik-cantik juga. Next time I akan buat video unboxing. Nak tanya you all, ada tak brand baju yang korang betul-betul minat tapi harga dia mahal around 300, 400, 500. Boleh tak korang komen on this video, send gambar baju tu and bagi tahu brand apa, tag sekali supaya I boleh tengok mana tahu I berkenan, I boleh beli untuk korang.